Bank tak bagi kita pinjam duit kalau kita tak ada duit. Baru-baru ni saya dapat call daripada sebuah bank. Katanya saya terpilih untuk menerima loan sejumlah RM20,000 kerana saya pengguna kad kredit yang tegar bagi bank tersebut. Dan loan RM20,000 itu charge-nya lebih rendah kalau nak dibandingkan dengan kad kredit yang saya guna sekarang. Prinsip saya, apabila kita menggunakan kad kredit, selepas sahaja sentuh dan balik rumah, terus saya buat full payment dalam tempoh 2-3 hari saja. Jadi setakat ni saya tak pernah kena lagi charge penalty daripada servis kad kredit. Tapi menurut statistik daripada pihak bank, cuma 20% sahaja pengguna kad kredit yang macam saya. Sentuh dan terus bayar. 80% lagi menggunakan kad kredit sampai kena charge. Jadi dari situlah pihak bank buat duit daripada hasil pinjaman kad kredit dia kepada kita. Dari sudut peluang dapatkan pinjaman segera, saya gunakan alternatif lain, iaitu saya menggunakan emas-emas fizikal. Kepingan emas-emas fizikal macam ni bernilai hampir RM5,000. Siapa-siapa ada kepingan emas macam ni, sebenarnya dia boleh jual ataupun gadai sahaja apabila terdesak nak pakai duit. Jadi itulah tujuan kita menabung emas. Tak perlu minta loan dengan bank, ada emas confirm ada duit.